muslimat. Apa yang saya nampak, ramah Mr. Gan belum datang lagi, maka yang hadir adalah Tuan Engineer Haji Khairuddin bin Rahim selaku yang Ketua PAS kawasan Parit Sulong. Maka saya bagi pihak majlis menjemput dan mempersilakan beliau untuk memberikan pidato seterusnya. Tafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Yang hormati pengacara majlis yang berbahagia, rakan saya Tuan Haji Qasni bin Simoh, Pengurusi Tetap PKR Cabang Sulong, kepada Encik Azmi Benari PKR Cabang, kepada yang berbahagia Encik Ahmad Tun daripada DAP Negeri Johor, kepada yang berbahagia, lupa nama, Puan Cik Nahudin daripada NGO, kepada sahabat-sahabat daripada PKR, tak lupa kepada rakan saya Cik Zailan, pemangku Ketua Cabang, rakan-rakan daripada PKR, Keadilan, Parti Keadilan, PAS dan juga DAP, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Terlebih dahulu, mari sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah SWT pada malam ini dapat tuan-tuan dan puan-puan hadir dalam majlis ceramah rapat umum, cara rapat umum juga ni, Pakatan Rakyat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita seringkali dengan ceramah kata rakyat mengajak rakyat untuk membuat perubahan demi masa depan generasi akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita semua ni, ramai semua dulu UMNO. Datuk nenek saya dulu pun UMNO, dah duduk bawah UMNO ni, Barisan Nasional, dah hampir 55 tahun. Mereka 55 tahun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, lebih 50 tahun ini satu jangka masa yang amat panjang. Sebahagiannya pun ada yang dah meninggal. Kalau orang UMNO asal itu ramai yang dah meninggal. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat dari tahun demi tahun keadaan negara semakin hari semakin merudum, baik dari segi hutang negara semakin meningkat, kos sara hidup meningkat, kos barang-barang meningkat, gaji pun tuan-tuan taklah naik sangat, segala serba-serbinya semua meningkat. Sehingga akhir-akhir ini semua kalau boleh, kita ni semua, kocik kita ni kalau boleh semua duit dalam poket kita nak dirampas oleh UMNO Barisan Nasional. Serba-serbi kelilinglah. Sampah kena bayar, elektrik kena bayar, api, air kena bayar, kan? Air sekali saman kena bayar, semua sekali. Kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat, apalah istimewanya sekarang ni UMNO Barisan Nasional sekarang? Tak ada apa pada saya lah, kan? Tak ada apa pun yang dia bagi istimewa kepada kita. Ambil rompak duit kita tu memang sah, memang sah. Kalau dulu, zaman kita muda dululah, semua pelajaran pendidikan semua ada beasiswa. Daripada kalau lepas saja SPM, ramai pelajar-pelajar pergi luar negeri dihantar dengan beasiswa, sama ada JPA ke, MARA ke, Tenaga Nasional ke, semua ramai
Kalau di sekolah asrama penuh atau sekolah-sekolah harian tu, boleh katakan satu kelas, dua kelas semua pergi ke luar negara untuk melanjutkan pelajaran. Khususnya golongan orang Melayu Bumi Utara. Ini zaman dulu, zaman UMNO dulu. Zaman UMNO, zaman Tun Abdul Razak, zaman Tun Hussein On. Itu zaman dulu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau zaman dulu juga kalau kita lihat mata wang kita, dulu saya kecil-kecil lagi lah, mata wang kita kalau berbanding dengan Singapura, mata wang kita ni lebih tinggi daripada Singapura. Kalau tuan-tuan ingat kan, ramai orang pergi Singapura, ambil kain dekat Singapura, lepas tu balik ke Malaysia, jual kat kampung-kampung. Jumpa tuan-tuan sekarang pergi Singapura beli kain di sana, jual kat Malaysia. Itu dulu. Tapi sekarang tuan-tuan dan puan-puan, serba-serbi semuanya menyusahkan rakyat. Tak ada apa pun yang BN ni sekarang ni melegakan rakyat, tak ada pun. Apabila Pakatan Rakyat mencadangkan supaya harga minyak akan diturunkan, kalau Pakatan Rakyat memerintah Malaysia mengganti Barisan Nasional, dia kata negara akan bankrupt. Apabila Pakatan Rakyat cadang semua pendidikan akan diberikan percuma, sama ada daripada sekolah tadika sampai ke ijazah tamat universiti, dia kata pun bankrupt negara. Serba-serbi. Apabila Pakatan Rakyat mencadangkan harga kereta diturunkan, apabila Pakatan dapat menerogi kerajaan Malaysia, dia kata negara juga akan bankrupt. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apalah yang sebenarnya yang BN ni bagi pada kita sekarang ini, yang bagi pada tuan-tuan? Semua sekali menyusahkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bil air, bil elektrik semakin hari semakin meningkat. Semua bayar, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab itu, kalau tuan-tuan inginkan selesa hidup di bawah, di dalam negara kita Malaysia ini, tuan-tuan dan puan-puan semua buatlah perubahan. Mungkin dulu pilihan raya umum, pilihan RU12 dulu, ramai orang Tionghoa di Johor ni lah tak undi calon PAS, kurang lah berbanding dengan calon JP ataupun calon keadilan. Itu tidak dinafikan lah, mungkin belum faham. Tapi saya lihat insya-Allah dalam raya umum yang ke-13 ini, orang-orang kaum Tionghoa pun ramai dah faham. Sebab itu rakan saya ada beritahu pada saya, dia pergi kepada penggaram. Dia pergi Bandar Pengaram, rakan ni UMNO. Dia jumpa orang dekat Bandar Pengaram, orang Tionghoa, orang tua-tua lah. Dulu UMNO, yang seorang lagi MCA. Dia pergi Bandar Pengaram. Jadi yang MCA ni dia nasihat pada Pak Haji ni, Pak Haji dah berubah ke belum? Dia kata saya belum lagi, kata dia. Pak Haji tu kata. Jadi kawan dia yang Chin MCA ni, dia kata Pak Haji kena berubah. Saya pun sekarang dah berubah. Kau ikut mana, kata dia? Saya sekarang ni dah berubah. Kita semua pangkal bulan. Pasal apa kita hidup atas dunia ni, kalau bulan tak ada susah kita, kata dia. Itu cerita dia. Dia kempen kan. Kalau bulan tak ada atas dunia ni, susah kita, sama ada bulan penuh ke, kan? Bulan keadilan pun. Kalau tak ada atas dunia ni, kita susah. Gelap, nak jalan pun tak nampak, kata dia. Dia kata pada Pak Haji tu. Tapi kalau dacing tu, Pak Haji kata dia, dacing sekali pun dah berubah. Mana ada orang pakai dacing lagi, kata dia. Sekarang pakai timbang elektronik sebenarnya. Tu. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, saya lihat ramai orang yang telah berubah. Begitu juga saya ada bercakap dengan satu orang Tionghoa asal daripada Yomping. Yomping lah, Yomping Hitam. Saya bercakap dengan dia. Jadi saya kata, tuan, itu Yomping kawasan Parlimen Hitam kan? Dia kata iya betul. Itu siapa dia punya hormat? Dia kata itu Wikas Yong, MCA. Saya pun cakap sama dia pun tak kenal saya mungkin dia kata saya UMNO ya. Dia kata, saya kata pada dia, itu Wikas Yong itu yang hormat itu banyak bagus, kata. Dia kata ini macam lah Haji itu. Itu Wikas Yong itu dulu yang bagus.
MCA dulu bagus, tapi sekarang lama-lama jadi